Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kiranya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashfikail bin Saizal Aziz. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di kelas 6 bijak di Sekolah Kebahasaan Bukit Kerayung. Kawan-kawan, buku yang saya hendak dikongsikan kepada kawan-kawan semua ialah buku yang bertajuk Khasiat Herba. Buku ini buku jilid pertama daripada koleksi perubatan herba. Buku ini ditulis oleh Norizan Hamid, diterbitkan oleh Minda Didik Marketing Sendirian Berhad. Banyak pengajaran yang saya dapat daripada membaca buku ini. Antaranya ialah saya dapat mengetahui khasiat asam jawa. Ini ialah asam jawa yang dibeli di kedai berhampiran. Pes asam jawa ini diperbuat dari buah asam jawa yang diproses. Banyak masakan yang menggunakan pes asam jawa ini. Contoh, masakan yang menggunakan asam jawa ialah asam laksa. Buah asam jawa juga boleh digunakan untuk merawat sakit tekak dan demam sesama. Banyak ilmu yang saya peroleh daripada membaca buku ini. Dengan baca buku ini, saya juga dapat mengetahui khasiat bawang merah. Bawang besar. Ini ialah bawang besar. Bawang ini berasal dari Asia Barat, tetapi kini ditanam di seluruh negara. Hebat kan? Bawang besar senang untuk ditanam. Ia boleh ditanam dalam pelbagai jenis cuaca. Tetapi cuaca yang panas dan kering diperlukan supaya pokok bawang ini cepat membesar dan membuahkan hasil. Hasil bawang banyak digunakan dalam masakan seharian. Selain itu, ia juga digunakan sebagai bahan dalam masakan. Bawang besar digunakan untuk merawat batuk dan selsema. Kawan-kawan, setengah masyarakat mengamalkan memakan bawang secara mentah-mentah. Memakan bawang secara mentah-mentah dapat menurunkan kadar kolesterol yang dalam darah. Sebenarnya, banyak lagi khasiat bawang besar ini, kawan-kawan. Oleh itu, cuba-cubalah makan bawang je. Selain bawang besar, khasiat bawang putih juga ada diceritakan dalam buku ini. Bawang putih berasal dari benua Asia. Bawang putih boleh ditanam dalam pelbagai jenis tanah. Bawang putih dibiak melalui ulas berbawangnya. Ia boleh digunakan sebagai pencegah serangan serangga. Cecair bawang putih boleh digunakan pada tingkap dan pintu untuk menghalang serangan serangga. Bawang putih juga berjarak untuk membuang angin di dalam badan. Ia juga boleh menyingkirkan bakteria di dalam perut. Kajian sains menunjukkan ekstrak bawang putih boleh digunakan sebagai antibakteria dan antikulat serta menurunkan kolesterol tidak baik dalam darah. Kawan-kawan, nak tahu lagi khasiat herba yang ketiga yang ingin saya ceritakan di sini ialah buah belimbing buluh. Ini buah belimbing buluh. Rasa buah ini masam. Buah belimbing buluh berwarna hijau dan menjadi kekuningan apabila ia masak. Buah ini juga berasal dari Asia Tenggara, berkemungkinan dari Indonesia. Ianya dibiak melalui biji benih. Buah belimbing buluh biasanya digunakan dalam masakan seperti salad, kerabu, masak lemak dan sebagainya. Ia juga boleh digunakan untuk mencuci pakaian dan luka. Khasiat belimbing buluh juga boleh digunakan untuk merawat demam panas. Caranya ialah dengan mengisar buah belimbing buluh, gula dan ais. Jus ini boleh terus diminum. Ianya salah satu cara untuk merawat demam panas. Kawan-kawan, terdapat banyak lagi khasiat herba yang terdapat di dalam buku ini. Antaranya, saya dapat mempelajari khasiat buah pala, jintan manis dan jintan putih. Kawan-kawan, pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh segenap lapisan umur. Tambah pula, ilustrasi yang terdapat dalam buku ini sangat menarik. Gambar-gambar yang terdapat dalam buku ini hampir sama dengan persekitaran kita. Baiklah, sampai di sini saja penerangan ringkas saya. Saya berharap dengan penerangan ringkas tentang buku ini, ia dapat menarik minat kawan-kawan untuk membaca buku ini nanti. Sekian, terima kasih.